warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada semua yang baru hadir sampai, terima kasih. Dan tuan-tuan puan-puan, untuk like untuk kita dapat evaluasi lagi pada komisi, share kepada semua dapat bahagia. Kita akan mulakan dalam 5 minit lagi. Okey, kita akan mulakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Ramadan telah datang pada kita. Ramadan Karim, saya ucapkan kepada semua. Maka setiap tahun kita akan, bila datang saja Ramadan, kita akan berpuasa, kita berbuka, kita tarawih, malah kita pergi moreh. Ada juga yang pergi ke bazar Ramadan. Tetapi persoalan besarnya di sini, adakah Ramadan itu benar-benar mengubah diri kita? Ataupun ia hanya sekadar satu rutin tahunan semata-mata? Ramadan bukan sekadar lapar maupun dahaga sahaja, tapi ia juga merupakan satu projek besar dari Allah untuk membimbing manusia yang bertakwa serta beriman kepadanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan atau diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kewajipan itu ke atas orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini tidak menyebut agar kamu kurus ataupun agar kamu sihat, tetapi ayat ini mengajak kita untuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Maka kita lihat di sini, ayat ini mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Allah mulakan dengan ayat ini dengan perkataan, wahai orang-orang yang beriman. Oh those who are believe, oh those who are believers. Mereka yang percaya yang Allah Tuhan mereka, mereka yang beriman. Allah menyeru pada mereka yang beriman untuk berpuasa supaya mereka menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah SWT.
Jadi kita lihat di sini ya. Okay. Apakah yang dikatakan sebagai puasa? Puasa itu bukan hanya sekadar menahan perut, tetapi puasa juga bermaksud untuk menahan jiwanya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah yang disifatkan sebagai sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, bukanlah puasa itu sekadar untuk menahan makan dan minum, tetapi puasa juga ialah untuk menahan diri daripada perkataan yang sia-sia mahupun daripada perbuatan-perbuatan yang keji. Dalam satu lagi hadis yang lain pula yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari menyatakan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak meninggalkan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak akan berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minum. Di sini kita dapat lihat, kalau mulut masih lagi mengumpat, jari masih lagi menulis fitnah, lebih-lebih lagi di zaman teknologi pada ketika ini, di zaman di mana sosial media, AI dah mula makin berleluasa, maka secara tidak langsung, apabila mulut masih lagi mengumpat, jari masih lagi menulis fitnah, manakala mata pula masih lagi melihat benda yang haram, itu bukan puasa bang, itu namanya diet. Ramadan ialah latihan untuk kawalan, mengawal lidah kita, mengawal nafsu kita, mengawal emosi kita, dan mengawal dosa-dosa kita yang tersembunyi. Ramadan juga merupakan sebagai sebuah madrasah untuk ketakwaan. Allah menyebut dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah mereka yang paling bertakwa. Ramadan adalah sekolah intensif bagi ketakwaan. Selama 30 hari, dalam masa 24 jam sehari, tanpa sebarang cuti. Di siang hari, kita belajar untuk bersabar. Kita tahan lapar, dahaga. Kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Malah kita tingkatkan pula lagi dengan kita tidak mengumpat, kita tidak mengeji, kita tidak menghina. Malah kita juga tidak belajar, kita juga belajar untuk tidak menabur fitnah di media sosial. Apapun tidak membuat sebarang video-video AI yang membawa kepada fitnah yang besar. Manakala di malam hari pula kita belajar untuk tunduk dan patuh pada perintah Allah SWT. Akankah itu yang diperlukan oleh kita untuk menjadi seorang manusia yang beriman dan bertakwa? Di waktu sahur pula kita belajar untuk tawakal. Untuk kita tahu bagaimana di waktu sahur itu menjadi ruang untuk kita mencari kesabaran di waktu itu. Tawakal kita. Untuk kita berjaya, untuk kita menjadi orang yang berjaya di kemudian hari. Di waktu berbuka pula kita belajar untuk merasai nikmat syukur. Makanan kita tidak beli banyak, kita beli sikit sekadar untuk membuka puasa kita. Dan kita bersyukur kerana kita telah berjaya mengarungi satu hari puasa. Alhamdulillah kita telah berjaya mengikuti perintah Allah SWT. Namun yang kita lihat pada hari ini, apabila masalah umat kita ni adalah Ramadan kita hanya sekadar itu, tanpa ada roh. Fenomena hari ini kita dapat lihat apabila Quran dibaca. Wow, bagus baca Quran. Saya suka orang yang membaca Quran. Saya sangat suka. Masalahnya Quran itu dibaca, namun Quran tidak dapat pula dipahami. Solat tarawih, alhamdulillah penuh. Tapi waktu subuh kosong. Sedekah yang banyak, tapi akhlak masih kasar. Masjid yang penuh, tetapi masyarakat masih zalim. Allah memberikan peringatan kepada kita dalam surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi mereka yang bersolat, iaitu mereka yang lalai daripada mengerjakan solat mereka. Lalai bukan bermaksud meninggalkan solat, tetapi lalai bermaksud solat tanpa ada sebarang kesedaran kepada diri kita. Maka Ramadan tanpa perubahannya pada akhlak adalah Ramadan yang tidak ada niat. Ramadan ibadah. Jadi kita lihat apakah yang dimaksudkan Ramadan dalam jiwa atau kata tazkiyatun nafs. Allah berfirman surah Asy-Syams ayat yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang menyucikan jiwa. Ramadan adalah peluang
untuk kita mendidik kita menyuci agar kita membuat ego kita, membuat riak kita yang mungkin selama ni kita rasa buat ni orang aku, orang nampak aku hebat dan sebagainya. Buang riak. Kita buang hasad kita, itu dengki kita buang. Dan orang hasad bahasa Arab maksudnya dengki. Melayu ni hebat. Ada dengki digabungkan di dua. Kemudian buang cinta dunia yang melampau. Bukan bermaksud kita tak perlu cinta ini. Tapi sampai lampau-lampau dalam kita mencintai ini. Salam sabda yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim. Beliau hadis SAW yang bermaksud bagi apa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala yang pun man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan pahala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Syarat untuk kita menjadikan Ramadan itu lebih kita katakan lebih bermakna adalah dengan iman dan dengan pengharapan pahala, bukan sekadar mengikut budaya. Allah juga berfirman yang dikatakan Quran turun di bulan Ramadan, syahrul Ramadan fi unzila fihi al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia. Ramadan syahrul Quran. Artinya Quran itu hanya dibaca di masjid. Lepas Ramadan simpan kembali. Imam Malik rahimahullah menyatakan bahawa apabila masuk Ramadan, aku akan semua tinggalkan semua majlis ilmu dan fokus kepada Al-Quran semacam-macam. Soalan refleksi perlu ditanya pada diri. Adakah hubungan dengan semakin semakin jauh? Renung-renungkan apa yang kita soal yang kita Ramadan sebagai misi sosial dakwah sosial umat kita. Puasa bukan sekadar untuk diri, maka dalam perkara diriwayatkan oleh Tabrani yang bermaksud iman yang sedangkan jirannya dapat. Ramadan kan kita agar sentiasa memberikan empati kepada orang yang miskin. Peduli dengan penderitaan yang orang lain. Dan menunggu dan bantu tanpa itu menunggu pada sifat popular atau viral. Tak payah. Bantu tanpa tu viral. Zakat fitrah bukan satu formaliti, tetapi zakat fitrah menjadi satu simbol kepada keadilan Islam yang telah diamalkan sejak zaman ke zaman. Ramadan sebagai titik lahir semula. Ramadan bukan sekadar satu penamat, tapi Ramadan menjadi permulaan kepada hidup baru. Maka Nabi SAW pernah berdoa. Nabi berdoa, ya Allah, Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik untuk kami. Soalan terakhir yang perlu kita tanya pada kita sendiri, sekiranya Ramadan tidak mengubah kita, apa lagi yang mampu untuk mengubah kita pada masa yang akan datang? Maka mengenai sebelum Ramadan bermaksud, kalau sebelum ini Ramadan lama bermaksud lapar perut, maka Ramadan sebenar kita ubah kepada lapar dosa. Kalau Ramadan lama sebelum ini kita sibuk dengan bazar, maka Ramadan kita sibuk dengan mengerjakan taubat. Kalau sebelum ini Ramadan lama kita mengejar murid, maka Ramadan sebenar kita mengejar takwa. Kalau sebelum ini Ramadan lama kita kejar khatam Quran tanpa kita melihat kepada makna dan memahami maksudnya, maka kita dan yang benar kita faham dan kita amalkan Al-Quran seperti mana yang pernah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa itu berat seperti Al-Quran yang sedang bergerak. Dan sekiranya Ramadan akan di Ramadan yang sebenar, kita menunggu kepada satu benda, keampunan dari Allah SWT. Ramadan bukan hanya tentang berapa lama kita. Ini dah 11 hari kita
tak amat. Kita mungkin dalam 11 hari, 12, 10 hari, 19 hari, 20 hari lagi, kita dah akan berubah kepada bulan yang baru. Bulan hari lagi, bulan Syawal. Ramadan bukan hanya sekadar tentang berapa lama kita berpuasa. Bagaimana kita berubah lepas kita berpuasa. Kalau Syawal kita sama seperti sebelum kita datangnya Ramadan, maka kita bukan meraihkan kemenangan. Kita hanya meraihkan kejayaan malahan. Maka dengan itu, tuan dan puan-puan, ingatlah, Ramadan, bulan berkat, kita jadikan sebagai bulan untuk lapar dosa. Jadikan bulan itu sebagai bulan untuk kita sibukkan diri dengan kita sibukkan diri kita dengan mengejar takwa. Kita sibukkan diri kita memahami dan mengamal Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Dan juga menjadikan Ramadan itu sebagai bulan untuk kita menunggu dan kita mengharapkan keampunan dari Allah yang Maha Tinggi. Allah segala-galanya kepada kita. InsyaAllah di lain ketiga, aku lupa lihaza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'il muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim wa yang jadi warahmatullahi wabarakatuh.